Apa yang patut dibuat kepada orang yang tidak solat? Apakah hukumnya? Dan apakah orang kampung perlu buat? Orang tak semayang ni nak buat macam mana? Tak ada nak buat macam mana? Kita sekarang ni nak duduk dalam keadaan yang kalau kita nak laksanakan Islam dengan betul, ada tentangan. Ni kuliah pagi ni pun ni, asal di mana asal? Patut pagi ni, di mana asal dia? Sekolah mendengar Ustaz Fauzi, asal situ. Tapi orang halang, tak benarkan buat. Yang telefon tu bukan Hindu, yang telefon tu bukan Yahudi, yang telefon tu orang Melayu agama Islam. Allah kata, siapakah yang paling zalim daripada golongan yang menyekat daripada diimarahkan rumah-rumah Allah? Maka orang yang sekat kuliah ni, Allah kata golongan yang azlam, yang paling zalim. Golongan yang zalim ini tempatnya, inna a'tadna lil zalimina nara. Kami sediakan bagi orang-orang yang zalim, yang tak suka kuliah-kuliah agama, yang tak suka orang kampung dengar perkara benar, kami sediakan api neraka. Hebatnya api neraka untuk orang zalim ini lebih hebat daripada api yang Allah sedia untuk Yahudi, penyembah-penyembah berhala. Sehingga Allah kata kalau orang kafir lain finnari, mereka ini duduk dalam api neraka, khalidina fiha, kekal dalam neraka. Tapi orang zalim, Allah kata inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradikuha. Kami sediakan untuk golongan zalim ini api neraka, atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Masak keliling nanti. Geng-geng zalim ni masuk besi macam ayam bulan Ramadan tu, pusing masak keliling. Allah, na'udzubillah. Kita tak menetapkan orang-orang ni masuk neraka, tapi ingatlah, mu nama agung, mu nama sultan, mu nama menteri besar, kalau larang kuliah agama, takut ke kuliah agama, nak bertakmu sekat kuliah agama, tempat kamu ialah sebagai orang zalim. Maka orang zalim, ijma' ulama' mengatakan akhirat nanti ialah di dalam api neraka. Maka orang yang tak semayang, lagu mana? Malaikat dengar orang bertepik melolong di dalam neraka. Sakitnya, aduh panah, bermelolong-lolong, bertepik, faham tak ke? Maka malaikat pun mari dekat yang sakit sangat ni, bising sangat dalam neraka. Malaikat pun tanya, ma salakakum fi saqar? Apa sebab kamu ni duduk dalam neraka yang api bernyala-nyala ni? Nampak? Ni kamu ni dosa apa ni? Sampai terbakar habis badan-badan ni. Apa sebab kamu buat sampai duduk sini? Orang lain duduk dalam syurga, mu duduk dalam api. Qalu, mereka jawab. Jawab, kami dulu tidak mengerjakan solat. Nampak? Lam ni kami dulu ni kami tidak termasuk minal musallin, daripada orang semayang. Jadi ulama' bukan memandai-mandai. Siapa saja yang tak semayang, hukumnya neraka sakar. Sama ada mu nama presiden, perdana menteri, timbalan yang kena pecah, timbalan yang nak naik balik tak boleh-boleh, namamu gubernur, namamu agung, namamu raja, namamu sultan, exco, wakil rakyat, korporat, Tan Sri, Tun Sri, Sri Kaya, tak ada kira siapa. Hukum tak semayang, neraka sakar. Bukan kita mandai-mandai, Allah memandai-mandai. Faham tak ke?
Jadi kita nak buat macam mana sekarang? Sekarang ni ad-dinu nasihah. Hak neraka saka akhirat. Sekarang agama nasihat. Nampak? Kita hanya boleh menegur. Kalau kita ada kuasa, gunakan kuasa. Kalau kita jadi kerajaan, guna polis, guna tentera untuk larang orang tidak semayang. Batu dalam kitab-kitab besar-besar, dia kata, jika kamu menjadi raja, jika kamu nanti menjadi menteri, hendaklah kamu hantar tentera dan polis ke kampung-kampung yang tidak mau semayang. Faham? Kena atau kereta kebal, kena atau kereta perisai ke kampung atau mana-mana kawasan yang penduduknya tak mau solat 5 waktu. Nampak? Ada buat tak kerajaan sekarang? Ada, dia hantar polis dan sebagainya untuk sekat kuliah agama. Nampak tak? Ini sesat akhir zaman. Faham? Jadi kalau anak kita tak semayang, kita pukul. Kerana Nabi kata fadribu alaiha wahum abna'u ashrin. Kalau anakmu 10 tahun masih degil tak mau semayang, ketegak, kamu boleh pukul. Faham? Tapi kalau anak jiran, kita boleh pukul tak? Tak boleh. Nabi kata fa illam tastati' fa bilisani. Kalau jiran-jiran kita tak ada kuasa, bang, kita tegurlah dengan mulut. Okey?